Buffet Yakimono halal RM49 je? Ya, selain buffet RM35, Samurai Yakiniku sekarang ada buffet RM49 pula. Untuk Yakimono ni, korang akan dapat unlimited yakitori, yakiniku, shabu-shabu, premium yakiniku, premium shabu-shabu, salmon fin, marinated lamb, baby octopus, scallop, BBQ sauce, miso soup, coleslaw dan juga Japanese rice. Banyak kan? Semua tu korang boleh pilih nak grill atau nak celur dalam miso soup Samurai Yakiniku. Dua-dua pun sedap. Untuk sos, kita boleh custom sendiri. Memang padu rasa dia. Daging premium Yakiniku ni memang lembut tau. Perapan dia sedap sangat. Warna dia pun lawa macam daging wagyu. Perapan lamb ni pun tak nak kalah tau. Selalu yang nak datang sini, yang nak makan buffet yang RM35 tu. Tapi yang tu tak ada seafood. Yang RM49 ni, dia boleh makan seafood unlimited. Seronok kan? Jujur cakap ni buffet Yakiniku paling murah dan paling sedap dekat KL ni. Untuk air pula, yang nak ambil Samurai Sparkling, Momotaro Sparkling dan juga Sakura Sparkling. Sangat refreshing. Restoran Samurai Yakiniku ni beraircon tau, sesuai untuk makan ramai-ramai. Kalau kita bawa budak kecil pun tak ada masalah. Tempat parking dia luas sangat. Ada parking special untuk customer Samurai Yakiniku. So apa tunggu lagi? Jom pergi ramai-ramai.